Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami nak tunjuk bahan-bahan yang nak masak untuk 10 orang punya dalca. Lalu kami tunjuk ni untuk 100 orang. Maka tak perlulah untuk 100. 10 orang ni boleh manfaat untuk suri-suri rumah. Yang ni adalah barangan asas. Mula-mula kita ada minyak masak 50 gram. Kemudian kita ada daun pandan. Bawang 2 ulas. Barang tumis 4 kawan. Pudina, daun kari. Kemudian kita ada tengkok ayam. Kalau nak masuk tulang daging, tulang kambing pun boleh jugalah. Itu terpulang dengan kita punya masakan lah. Ni Alia bawang putih. Dah blend lah. Kacanda ataupun parpuk Australia. Maka brand dia ni adalah burung kakak tua. Yang kita pakai lah. Parpuk ni kita masukkan 100 gram lah. Untuk 10 orang makan. Parpuk ni direndam. Boleh rendam dalam 1 jam. Kemudian lepas rendam tu kita kena rebus dia. Rebus dalam pressure cooker kah ataupun dapur pun boleh lah. Rebusan tu bagilah dia bagi lembut parpuk tu. Rempah ni rempah kari 15 gram. Jenama dia kami pakai jenama rempah raman. Bahan tambahan ni ubi kentang. Kita boleh masuk 3 ataupun 4 pun boleh lah. Kemudian kita belilah terung. Kalau tak dapat terung putih, kita belilah terung hijau ke. Terung putih ni kelebihan dia sedap. Satu, dia tak akan pecah. Kemudian kita boleh masuklah carrot, cabai hijau, tomato kimball soup. Kuantiti dia dalam 100 gram lah. Santan ni kita boleh belilah dalam lebih kurang. Kita beli RM1, maka kita buburlah setengah dulu. Asam Jawa. Asam Jawa ni kita budur dalam air, rendam dia, kemudian pancur dia. Asam dia lebih kurang macam ni lah. Asam Jawa, dia ada rendam dah. Ini adalah tambahan lah untuk dalca. Yang ni tairu. Kalau tak ada tairu, bolehlah beli yogurt. Yogurt asli. Yang ni adalah badam dan gajus. Benda ni tak pakai pun tak apa. Pasal hari-hari masak punya pasal kami dulu pakai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh mulalah. Kita mula masukkan minyak lah.